Ultraman mana yang merupakan ahli pasukan Tri-Squad yang selain daripada Ultraman Fuma dan Ultraman Taiga? Jawapan adalah Ultraman Titan. Untuk permulaan cerita Ultraman Titans, ibu bapa Ultraman Titans merupakan ahli bekas tentera Hela yang telah memilih jalan gelap dan juga untuk memberontak. Setelah dibuang negeri ke planet Dark Nebula, Titans dilahirkan dengan penuh konflik dan penyesalan. Ibu bapa Ultraman Titans tidak mahu Titans memilih jalan gelap seperti mereka. Titans kemudian telah dihantar ke planet U-40 melalui kapal angkasa, di mana terdapat nota yang menyatakan bahawa walaupun ibu bapa Titans memilih jalan gelap, mereka mahu anak mereka memilih tanding. Di planet U-40, Ultraman Titans kemudian telah dilatih oleh Commander Zamias. Selain muncul dalam series Ultraman Taiga, Ultraman Titans juga muncul dalam mini series Ultra Aggressive Fight. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman series mana yang merupakan selepas Ultraman Blazer?